Pen Borneo, Kudat, Seri Aman, Kalabakan, Kota Belud, Tawau menyebut tentang LPB Sabah. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan untuk menambah baik laluan. 706 km, 35 pakej kerja. Saya ingin menyatakan di sini fasa 1A dicatat tahap 85.25%. Ya. 1B sebab baru lagi tahap 9.49%. Kelewatan projek kerana apa? Tukar kerajaan itu antaranya. Ya. Ini kalau kita banding dengan Sarawak yang tak ada berganti kerajaan, dah siap pun. Sabah dia berganti, maka dia ubah kaedah pelaksanaan daripada projek delivery partner PDP kepada konvensional tahun 2019. Seterusnya proses peralihan rundingan di Sabah mengambil masa lebih lama. Kemudian 30 pakej kerja banding 11 pakej kerja Sarawak, ya, pengambilan tanah di Sabah lebih sukar. Fasa 1A kosnya 10.85 bilion. Ini dibiayai penuh menggunakan peruntukan pembangunan. Ya. Sebab sebelum ini kita ada keuangan itulah. Fasa 1B ini baru lagi zaman PMX, ya, kosnya 13.989 bilion, dibiayai secara hybrid, iaitu 5 bilion DE dan 8.989 bilion sukuk bond, dana infra, ini hutang lah. Ya. Lantikan kontraktor LPB Sabah fasa 1 mengikut perkeliling pembendaraan yang sedang berkuat kuasa. LPB Sabah fasa 1B, kaedah tender terbuka prakelayakan, untuk memastikan hanya kontraktor yang berkemampuan dari aspek teknikal, keuangan, pengalaman yang dipertimbangkan. Dan berketika yang sama menetapkan sekurang-kurang 30% daripada nilai kerja dilaksana oleh kontraktor tempatan daftar berpengkalan di Sabah. Kita akan terus memberikan komitmen untuk memastikan segala tindakan tegas seperti notis tunjuk sebab, kenaan penalti, penamatan kontrak sekiranya berlaku pelanggaran apa-apa klausa LPB Sabah fasa 1 terlebih dahulu. Fasa 2 merangkumi jajaran Tamparuli Keranau, belum lagi, ya, kita nak selesai 1A 1B dulu, ya. Yang fasa 2 Tamparuli Keranau belum lagi, itu 90 km. Fasa 3 belum lagi, itu lagilah jauh, ya. Tawau, Kalabakan, Keningau, Kimanis 430 km. Jadi kita nak selesai 1A 1B dahulu. Pada ketika yang sama kita merancang jugalah Tamparuli Keranau ini mengikut kemampuan kerajaan. Kemudian untuk pastikan dia lancar, kita telah wujudkan jawatankuasa pemandu pelaksanaan projek LPP Sabah, melantik jurunilai swasta dan juga unit khas di Sabah Electricity supaya untuk menyeras pengalihan utility supaya pantas. Projek ini berimpak tinggi, menjadikan keutamaan kerajaan.